Inilah rumah yang paling rare di Pulau Pinang. Okey, sekarang kita berada di pos kereta. Kalau tengok dekat sini, bukaan dia lebih kurang 22 kaki. Dan kalau tengok dekat sini sebelah ni, boleh muatkan sebiji kereta, 2 biji kereta. Lagi dekat belakang, boleh muatkan 3 biji motor. Tengok dekat bawah. Owner nak bagi dekat hampa fully tie daripada depan sampai ke belakang. So, selesai bahagian depan, kita pergi ke dalam rumah. Jom. Selamat datang ke rumah idaman hampa. Okey, sekarang kita berada di ruang tamu. Kalau tengok dekat sini, hampa akan dapat sofa L-shape, TV cabinet. Lagi dekat sini, meja makan pun hampa akan dapat tau. Okey, selesai dekat bahagian hadapan, jom kita pergi ke kitchen dekat belakang. Mai sini. Jom kita pergi ke bahagian yang mak dan isteri hampa suka. Betul tak betul? Okey, ini adalah ruangan kitchen. Hampa akan dapat tabletop, kitchen cabinet atas dan bawah, dan dekat sini hampa akan dapat stove one set tau. Okey, so yang ni kalau tengok dekat sini, ini adalah tandas di bahagian bawah. Okey, nice. Okey, yang bahagian belakang ni, hampa tengok dekat sini, owner dah fully extend dekat hampa. Rumah ni mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air tau. Tengok dekat sini. Ini adalah store owner bagi dekat hampa siap-siap. So boleh letak barang kat situ. Okey, selesai dekat bahagian bawah, jom kita naik atas. Okey, sebelum kita pergi atas, kita tengok dekat bahagian tangga ni, owner dah buat siap-siap decoration dekat hampa. Tengok dekat bawah, SPC flooring dengan sekali dengan ni. Hampa tunggu apa lagi? Jom lah. Cepat. Ini adalah kawasan family area di bahagian atas. Tak cukup dengan tu, tengok dekat sana. Owner bagi dekat hampa loading tau. Selesai dekat bahagian bawah ni, jom kita pergi ke master bedroom. Ini adalah ruangan master bedroom yang sangat luas tau. Apa yang ada dekat sini hampa akan dapat tau. Okey, tengok dekat sebelah kanan tu. Okey, ini adalah private toilet untuk hampa. Okey, selesai dekat bahagian sini, jom kita pergi ke balcony. Okey, mari. Ini adalah kawasan balcony. Okey, owner dah dekor dekat hampa siap-siap untuk hampa petang-petang boleh lepak macam ni. Tengok, dekat sini hampa boleh lepak-lepak dengan family hampa sambil-sambil tengok environment jiran hampa yang sangat cantik. Okey, so untuk hampa yang mana berminat dengan rumah ini, owner nak lego murah-murah sahaja, 725,000. Terus kontak saya di bawah. Okey, bye bye.